berlakon satu cerita. Berlakon solat tak boleh. Dia solat ajar boleh. Kita tengok anak kita sujud tak betul, lepas bayang kita kata, "Dek, mai sujud kali lagi nak tengok?" Boleh. Mengajar boleh. Kalau berlakon action, Allahu Akbar, berdosa. Tak boleh. Dia nak berlakon, nak ada solat, mesti dia solat betul. Ambil gambar. Adakan dalam filem, boleh. Orang solat betul. Nah, tengah rokok, kat, bangun. Faham lagi? Tak boleh bermain-main dengan ibadah, tak boleh. Okey? Adapun makom taklim, makom mengajar boleh. Suruh sujud saja, ustaz tunjuk rokok saja boleh. Makom taklim dia boleh. Batu orang dalam makom taklim, kalau dia wakaf sesuatu tak sah wakaf. Dalam makom taklim ustaz tu dia jual beli, tak sah jual beli. Dalam makom taklim contoh cerai bini, tak jatuh bini di rumah. Tapi yang cakap tawakal jatuh bini di rumah. Nampak? Kena hati-hati.